Amboi, dengar cerita ni memang boleh buat kita terbeliak mata sikit. Korang bayangkanlah, China baru-baru ni macam nak bagi hadiah istimewa kat Iran, tapi bukan sebarang hadiah ya. Ini dia punya hadiah bukan main-main, iaitu misil hypersonic Dongfeng 17 yang katanya memang rahsia habis. Misil ni pula bukan setakat laju, tapi dia punya kelajuan tu memang luar biasa, tahap dewa sampai boleh buat sistem pertahanan mana-mana negara pun pening kepala nak kejar. Yang lagi gempak, misil ni kalau dia meluncur, dia punya gaya tu bengkang-bengkok macam tak tentu hala, tapi sebenarnya dia memang tengah sasarkan mangsa dengan tepat sekali. Korang tahu tak apa yang paling buat ramai orang kecut perut? Hadiah daripada China ni sebenarnya direka khas untuk memburu pesawat pengebom B-2 Spirit yang Amerika punya tu. Pesawat pengebom tu selalunya dianggap halimunan, tapi dengan adanya Dongfeng 17 ni, pesawat tu mungkin dah tak boleh nak sorok-sorok lagi dah. Boleh dikatakan ini memang berita yang betul-betul mengubah keadaan lah, macam satu amaran keras yang buat semua orang kena berjaga-jaga. China macam nak cakap yang diorang ada senjata mimpi ngeri yang boleh hancurkan apa saja sebelum sempat musuh nak buat apa tindakan pun. Memang betul-betul satu perkembangan yang boleh buat dunia geopolitik kita ni makin hangat dan penuh dengan tanda tanya.